Apakah hukum suami poligami tanpa izin isteri? Ini parah ini. Dia begini, yang dia larang kita ialah menghuru-harakan rumah tangga. Kalau tidak ada huru-hara, tak jadi sampai pecah belah. Kok mandamu lah izin tak izin pun. Mu minta izin pun dia suka, tak marah apa. Mu tak khabar ke dia pun dia tak marah. Bang. Jadi biasanya kalau kita tak khabar, dia marah tak? Marah. Lepas tu bincang molek-molek. Jangan pandai nak suka-suka saja. Kerana bila mu kahwin dengan isteri pertama, mu kena ingat budi dia, biasa dia. Bukan tak boleh kahwin yang kedua. Hukum poligami ni bukan disuruh, dibenarkan. Faham lagi? Bukan perintah syarak, dibenarkan. Faham lagi? Boleh. Cuma ingat, isteri pertamamu, budi dia tu, jasa dia besar. Dia sanggup berpisah dengan ibu bapa dia, yang tak, untuk duduk bersama kita. Betul tak? Dia sanggup berpisah dengan adik-beradik dia untuk menemani hidup kita. Dia sanggup tinggal rumah dia untuk duduk rumah kita. Dia sanggup jauh daripada keluarga dia untuk duduk dengan kita, orang yang tak pernah dia kenali. Faham lagi? Besar tak jasa dia? Jadi kalau nak kahwin yang kedua, jangan sampai dia ni susah hati, berduka cita dan sebagainya. Buat yang terbaik. Faham lagi? Kalau boleh biar dia yang suka dan dia yang suruh. Kahwin cepat sikit bang, saya suka dia. Cara dia. Faham? Dah ustaz ada apa tip? Tak ada tip. Aku bernasib baik. Mana? Nasib baik bukan. Hero tak ada hero, tak ada pandai. Faham? Bernasib baik.